memang suka betul dengan buku Pramodia ni. Tak tahu kenapa. Pelik juga kan? Alright, kita pergi kepada buku Tetralogy ataupun Kuartet Buru. Kat sini ada dua biji. Kat sini ada 2 biji. Yang ni version bahasa Malaysia, maknanya versi bahasa Malaysia oleh Bibliopress. Buku ni cetakan tahun 2023 tapi dah habis. Tak sampai 2 tahun Bibliopress print buku ni, lepas tu habis. Cetakan pertama versi bahasa Malaysia tahun 1983. Lepas tu untuk dia keluarkan balik buku ni 40 tahun selepas itu baru keluar buku ni. Bayangkan 40 tahun baru keluar next printing. Tapi bukan syarikat yang sama lah, dulu syarikat lain. 1983, selepas buku ni diharamkan di Indonesia pada tahun 1981. 1969, Pramodia Anantato dipenjarakan sebagai tahanan politik di Pulau Buru selama 10 tahun daripada tahun 1969 sampai tahun 1979. 1979 dia keluar daripada penjara. 1980 dia cetak buku ni. Dia tubuhkan syarikat penerbitan. Dia cetak buku ni tahun 1980. Setahun selepas tu 1981 buku ni kena haram dekat Indonesia. Dikatakan first printing, cetakan pertama 20,000 unit buku ni dicetak. Tapi bila dia diharamkan, lepas tu pihak berkuasa rampas buku-buku ni daripada kedai buku Indonesia. Dikatakan daripada 20,000 buku tu hanya 900 lebih, tak sampai 1,000 buku yang dirampas. Maknanya ada 19,000 buku Bumi Manusia yang diharamkan dijual secara underground, dijual secara bawah tanah. Tahun 81 buku ni diharamkan. Setahun selepas dicetak tahun 83. 2 tahun lepas tu Malaysia keluarkan buku ni. Okey. Ini dia versi terbaru tahun 2023. Dengar cerita Bibliopress akan reprint buku ni sebab banyak permintaan. Tak tahu bila. Saya dah tanya dia punya penerbit dia. Dia kata, abang tunggulah, kita tak tahu bila akan siap cetakan kali ketiga Malaysia. Cuma tunggu akan keluar. Tapi rasanya dia keluar tak akan keluar dengan cover macam ni. Okay. 2 biji saya ada. 2 biji saya ada. Ini pun mana nak cari, ada duit pun tak boleh beli. Itu dia Bumi Manusia, cetakan bahasa Malaysia. Alright, kita pergi kepada yang ni. Yang ni pun rare kat ni. Pramodia Anantato, nampak ni. Yang kulit biru ni semua cetakan khas Januari 2025 tahun lepas. Seabad Pramodia Anantato 1925 hingga 2025, 100 tahun. Seabad makna 100 tahun Pramodia Anantato. Ini dia buku biru. Buku ni keluar Januari tahun lepas 2025, tahun ni dah tak ada. Tahun ni dekat Indonesia pun dah melalak. Peminat Pramodia Anantato cari buku ni tak ada. Ini saya jumpa dekat Pulau Pinang, seller dekat Malaysia. Saya beli berapa biji ni?
Kat sini saya punya gila dengan buku ni. Saya dah habis dekat RM700. RM700 untuk buku ni sahaja. Pramodia Anantato ni. Ini saya habis duit pun sanggup. Ini buku ni memang jadi kitab ni. Buku sahabat ni kira macam limited edition. Kau bayangkan lagi 10 tahun buku ni berapa harga dia. Memang nilai dia bernilai tinggi. Ini buku khazanah yang akan jadi kitab. Bernilai tinggi. So saya dah habiskan RM700-800 untuk buku ni sahaja. Okey, itu dia Pramodia Anantato, Bumi Manusia. Pramodia Anantato, Bumi Manusia. 2 biji Bumi Manusia kat sini. Diikuti dengan Pramodia Anantato, Anak Semua Bangsa, Child of All Nation. Lepas tu kat sini kita ada 2 biji Jejak Langkah, Footstep. Dia 2 biji Jejak Langkah, Footstep, Pramodia Anantato. Lepas tu kat sini pun kita ada 2 biji Rumah Kaca, House of Glass. 2 biji Rumah Kaca, siri tetralogi Quartet Pulau Buru. Rumah Kaca 2 biji. Dan tak lupa 2 biji buku KW, buku cetak rompak daripada Indonesia. Bumi Manusia, This Earth of Mankind. Ini buku cetak rompak, tapi kualiti dia bagus. 2 biji saya beli. Buku yang cetak rompak ni lah untuk kita baca, untuk kepak-kepak masa meniarap, masa melentang tu. Nak baca buku original tu sayang, takut rosak pula dia punya kulit kan. Ini dia Pramodia Anantato, Bumi Manusia, cetak rompak. Ada 2. Indonesia ni masalah dia macam ni. Indonesia ni, bila saya main buku ni, saya tahu dekat Indonesia ramai pembaca. Ramai pembaca lah. Tengoklah dia punya population berapa ratus juta orang Indonesia ni. Tapi Indonesia ni masalah dia orang ni tak ada duit. Dia tak macam kita orang Malaysia ni, ekonomi kita lagi tinggi daripada orang Indonesia. Orang Indonesia ni mostly dia kurang duit. Ekonomi dia tidak seteguh kita. Jadi untuk dia orang beli buku yang original, kalau lah kata RM100 duit kita, dah berapa ratus ribu duit dia. Jadi disebabkan keupayaan membeli dia orang kurang. Jadi syarikat penerbitan kat sana banyak yang cetak rompak. Dia boleh jual murah. Dia boleh jual dalam RM30 duit kita, kot tu pun dah berapa puluh ribu, 70 ribu, 80 ribu kot duit dia. Duit Indonesia. So sebab tu banyak buku-buku cetak rompak dekat sana. Tapi kalau yang macam ni, yang saya beli tadi, saya beli sebiji. Saya tengok, ada buku Bumi Manusia yang cetak rompak. Saya beli sebiji. Nak tengok dia punya kualiti dia. Okey lah, so far not bad. Dia printing dia cantik, kertas dia pun wangi. Kertas dia pun cantik. Tak teruk. Yang ni tak teruk sebab saya pernah beli dulu. Saya pernah beli yang version cetakan tahun 2005 ni. Teruk, yang ni teruk. Sampai saya return balik pada seller sebab teruk sangat. Dia punya teruk tu. Kertas dia ada yang putih, ada yang coklat. Lepas tu missing page printing. Baca, tiba-tiba boleh tak ada. 1 page, 2 page kosong. Kosong, blank page.
missing page, lepas tu dia punya ink cetakan dakwah dia tu dia bertindih-tindih sampai tak boleh nak baca. Oh, cakap teruk betul Indonesia punya kualiti buku. Tapi yang ni okey, yang ni memang berbaloi lah saya beli. Sebiji yang ni saya beli berapa dia harga dia dalam RM42, RM45, RM47 lah. Macam tu dah ada below 50. Harga dia tak sampai RM50 sebiji. Dia tengok pada Shopee seller mana. Saya beli sebiji, saya tengok, oh cantik cetakan dia, printing dia cantik. Saya pun beli lah. Itu sampai saya beli tu lagi. Sebab yang ni berbaloi dimiliki walaupun dia cetak rompak. Alright, itu dia Bumi Manusia. Tetralogi Buru cetakan tahun 2005-2006. Okey, yang ni memang tak boleh dapat yang original lah, memang tak boleh dapat yang original. Sebab dah 2005, sekarang dah 2026, dah 21 tahun buku ni. 21 tahun, mana nak cari buku baru kan? Jadi belilah, walaupun sorry lah Pramodia, tak dapat beli buku awak yang original, terpaksa beli yang KW. Ada dua, yang ni dengan yang ni. Ada beza ni. Yang ni teruk sikit kualiti dia. Yang ni boleh baca tapi kualiti dia teruk lah. Tapi tak ada, yang ni yang tak ada missing page. Yang sebelum tu ada missing page yang saya hantar balik. Yang ni reasonable, boleh baca, okey lah. Ini pun tak banyak dah jual. Dekat Indonesia dah tak banyak boleh dapat buku ni. Okey, Bumi Manusia. Oh, okey, satu lagi. Ini Bumi Manusia yang cetak rompak juga, yang KW. Tapi yang ni kualiti dia bagus. Kualiti dia yang ni sangat bagus, macam buku original. Memang bagus. Kertas dia cantik, putih elok, kertas heavy, kertas berat. Lepas tu ada gambar berwarna. Kalau yang buku tadi tu gambar hitam putih, ni gambar berwarna. Gambar berwarna. Contoh cover Bumi Manusia yang pernah dikeluarkan dalam 30 bahasa dunia. Dia dah translate dalam 30 bahasa buku ni. Ini cover dia, contoh cover, dan berwarna. Bagus. Ini puas hatilah. Yang ni beli lokal pun puas hati. Yang ni bagus Bumi Manusia ni. Berat buku ni. Kalau berat. Kalau tetralogi Buru yang ni, yang saya cakap cetak rompak tapi buku bagus ni, harga dia 100 berapa tak sampai 100 setengah, RM145 rasanya 4 biji ni. Tapi puas hati lah. Tetralogi Buru cetak rompak punya, terpaksa beli cetak rompak. Nak macam mana? Tak ada yang original. Kalau ada yang original RM80 100 biji pun saya beli. Tapi tak ada, terpaksa lah beli yang cetak rompak. Okay, jadi Bumi Manusia. Bumi Manusia, This Earth of Mankind. Tapi yang cetakan 2005-2006 cantik. Cover dia memang cantik. Paling cantik yang keluar Indonesia. Lepas tu kita ada Anak Semua Bangsa, Child of All Nations. Kita ada Jejak Langkah, Footstep, Jejak Langkah. Dan lastly kita ada Rumah Kaca. Rumah Kaca ni saya rasa saya jumpa satu buku original. Harga dia RM89. Tapi Rumah Kaca ni antara dalam tetralogi Buru 4 biji. Rumah Kaca ni antara yang kurang menarik. Jadi walaupun saya jumpa yang original, saya rasa macam tak beli kot yang original tu. RM80 lebih, RM90 macam itulah buku tu.
jumpa ada satu je. Okey, itu dia tetralogi buruh. Dan last, ini pun rare kat ni. Nampak dia besar ni. Nampak besar. Ada gambar Pramodia kat depan, Pramodia kat belakang. Dia panggil Suara. S-W-A-R-A. So V tu dia bunyi U. Suara. Suara yang ni terbitan isu ke-16 April hingga Jun 2025. Maknanya pertengahan tahun lepas dia tulis. Suara perihal budaya contemporary. Yang ni terbitan khas 2025 sebab Pramodia 100 tahun. So dalam ni campur-campur lah, bukan cerita Pramodia saja, banyak dia campur dengan cerita-cerita sastra lain. Tapi itulah, banyak artikel Pramodia dalam ni. Pertemuan dengan Pram, macam-macam lah. Dia more to interview masa Pramodia masih hidup. Pemberontakan yang tak pernah padam. Pramodia Anantato. Tahu macam mana saya boleh minat gila dia Pramodia. Pramodia Anantato. Okey, itu dia. Buku-buku. Itu dia buku-buku Pramodia Anantato yang saya ada 33 buku campur ni 34 biji. Banyak lah 34 biji Pramodia Anantato saja. Memang tak tahulah. Memang suka betul dengan buku Pramodia ni. Tak tahu kenapa. Pelik juga kan? Pramodia Anantato. Kita susun balik, kita tengok sebelum kita kemas daripada atas meja ni dah penuh dah meja ni dengan buku. Dah penuh dengan meja ni dengan buku. Kita kemas lah. Kita kemas. Kita simpan sementara menunggu rak tu dalam 2 minggu lagi siap. Lagi 2 minggu siap, kita akan susun elok-elok dalam dia punya rak. Okey, ini dia buku-buku Pramodia Anantato.